soalan yang kedua, nyatakan songsangan dan kontra positif bagi penyataan berikut. Okey, so soalan ni nak songsangan, nak kontra positif. Okey, pelajar, biasakan guna formula I ask. I ask. Okey, buat anak panah, songsangan ambil daripada implikasi, kontra positif ambil daripada akas. Okey, so penyataan ni ialah implikasi ya. So implikasi yang ni lah. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Okey, so yang ni ialah P yang ni ialah Q lah. Yang ni ialah Q. Okey, soalan ni nak songsangan. Songsangan ni ambil daripada implikasi ni lah. Implikasi, tapi tambah perkataan bukan. Jika bukan P, maka bukan Q. Okey, so cikgu tulis jawapan dia. Cikgu tulis jawapan dekat sini, songsangan. Songsangan, okey, jika, so bukan P. Maksudnya P ni X tambah 3. Okey, lebih besar daripada 9. So, kalau bukan, so dia mesti lebih kecil atau sama dengan 9. Okey, maka kalau X lebih besar daripada 5, so akan jadi X lebih kecil atau sama dengan 5. Ni ialah songsangan. Okey, seterusnya kontrapositif. Kontrapositif ambil daripada akas. Akas jika Q, maka P. So, kalau kontrapositif ambil daripada akas, so dia ada perkataan bukanlah. Jika bukan Q, maka bukan P. So, kalau kontrapositif, okey, jika bukan Q. Q yang ni Q yang ni X lebih besar. So, jika X lebih kecil atau sama dengan 5, maka X tambah 3 lebih kecil atau sama dengan 9. Okey, settle. Biasakan guna formula ni lah. Okey, cikgu pergi pada yang terakhir. Okay, buat kesimpulan secara arohan. Ni dia nak kesimpulan. Kesimpulan senang pelajar. First kali kita tengok bentuk pentagon ni kat sini. Ni bentuk dia berapa? 3. Yang ni bentuk dia berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini berapa? 7. So tengok pola dia. Pola dia berapa pola dia? Pola dia mesti tambah 2 lah. Tambah 2. Kat sini tambah 2. Betul 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So nak buat kesimpulan, ambil yang depan sekali ni. So cikgu ambil yang depan. 3 tambah 2. Cikgu buat N tolak 1. So N sama dengan 1, 2, 3, 4. Titik, titik, titik. So yang ni kalau pelajar nak kembangkan pun boleh. Tak kembangkan pun boleh. Kalau nak kembangkan, so 3 tambah dengan 2 darab N. So 2N, 2 darab negatif 1, negatif 2. Okey, so cikgu selesaikan. 2N, negatif 2. Tambah dengan 3, so 2N tambah 1. Ini jawapan dia yang tepat lah. N sama dengan 1, 2, 3, 4, titik, titik, titik. Okey, so ni untuk jawapan yang pertama. Okey, seterusnya cari bilangan pentagon turutan yang ke-30. So, 3. Ataupun kita ambil yang ni terus. Kita ambil yang ni terus. Okey, so 2. N dia cikgu ganti dengan 30 lah. So, tambah dengan 1. So, 2 darab 30. 60. 60 tambah 1. 60. 61. Ini jawapan dia.